Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nizatul Akmal binti Rislan. Pada nombor metrik C23A0941. Okey, hari ini saya akan membentangkan tentang projek individu bagi laman web galeri Cik Siti. Okey, baik, menceritakan budaya Pantai Timur. Laman web ini sebenarnya dibina sebagai satu inisiatif untuk mendigitalkan khazanah warisan dan juga seni budaya negeri Kelantan yang semakin jarang didedahkan kepada umum. Platform yang kami gunakan ataupun yang kami pilih adalah Wix kerana ianya mesra pengguna dan juga mudahlah diakses oleh sesiapa sahaja. Okey, kenapa kita perlu melayari dari Cik Siti? Mesej utama yang dibawakan adalah warisan di hujung jari. Tujuan utama laman web ini dipromosikan adalah untuk mendapatkan jurang antara masyarakat moden dengan sejarah tradisional. Kami nak galeri Cik Siti ni menjadi sebuah hub maklumat ataupun institusi maklumat yang bukan sahaja mendidik tetapi memberi inspirasi. Dengan gabungan tapografi yang jelas dan juga kuras visual dan estetik, kami yakin laman web ni mampu memberi rujukan utama bagi pelajar, penyelidik maupun pelancong yang nak mengenali jati diri masyarakat Pantai Timur dengan lebih mendalam. Okey, dalam projek ni, saya menyumbangkan dari segi bahagian kebaya peranakan, ketut dan juga kecopong. Untuk kebaya peranakan, saya mendalami aspek tekstil dan juga seni jahitan yang melambangkan asimilasi budaya di Tanah Merah, Kelantan. Okay, untuk yang kedua adalah ketuk. Saya mendokumentasikan bagaimana alat muzik yang ringkas daripada kelapa ni mempunyai fungsi sosial yang besar dalam masyarakat seperti hiburan. Dan bagi kecopong pula, saya memfokuskan kepada perincian aksesori kepala yang sering menjadi simbol kemegahan tradisi. Sumbangan saya merangkumi proses penyelidikan bahan, penulisan deskripsi yang tepat serta memastikan setiap imej yang dipaparkan ni mempunyai resolusi tinggi bagi memberikan pengalaman visual yang terbaik kepada pengguna. Okey, dari sudut penguasaan pangkalan data warisan, saya dapat menilai bahawa sistem yang kami bangunkan ni mempunyai kekuatan dan juga kekurangan lah yang tersendiri. Contohnya macam sistem pangkalan data kami mempunyai struktur kawalan akses yang selamat. Kami sediakan bahagian admin khusus di mana hanya staf ataupun kereta yang diberi kemudahan sahaja boleh mengakses maklumat perincian koleksi yang lebih sensitif ataupun teknikal. Benda ni sangat penting untuk menjaga integriti data warisan supaya tidak diubah suai secara sesuka hati oleh pihak luar. Walau bagaimanapun, terdapat juga ruang penambahbaikan pada fungsi carian ataupun search bar yang kita boleh perbaiki. Buat masa ni, sistem kami tidak menyokong fungsi auto-suggest berdasarkan huruf pertama yang di-type. Pengguna perlu menaip kata kunci secara penuh dengan menekan butang search terlebih dahulu sebelum maklumat dipaparkan. Sebanyak benda ni memberi kesanlah kepada kepantasan capaian maklumat dan saya dapat lihat benda ni sebagai satu aspek teknikal yang boleh dipertingkatkan pada masa hadapan menggunakan sistem pangkalan data yang lebih responsif lah. Akhir sekali, pengalaman membangunkan galeri Cik Siti ni telah memberi salah satu perspektif baharu tentang pentingan pendigitalan warisan. Walaupun terdapat kekangan teknikal, tapi keupayaan nak menguruskan data secara sistematik adalah langkah pertama ke arah pemuliharaan khazanah negara yang lebih mampan. Okey, sekian, terima kasih. Itu daripada saya.